Assalamualaikum. Sebiji Y16. Nombor plate memang KL, tapi sekarang kita ada kat Johor Bahru, Bandar Dato' On. Y16 ni masuk full set. Lampu cacing confirm. Lepas tu suis kanan dengan suis kiri. Kita nak review dulu suis kanan. Original R15M. Okay, yang ni suis R15M. Button start dengan button mati enjin, button merah yang sama. Okay, ni matikan enjin. Start. Alright. Lepas tu double signal dia kat sini. Alright, double signal. Okay, so lampu boleh padam Swiss original. Kita boleh padam semua lampu. Okay, kita review dari Swiss dulu. Swiss 3 step original ni. 1, 2, 3. Boleh main pass beam Okay, first step lampu dada dengan lampu cacing. Boleh main pass beam atas bawah. So yang ni lampu standard atas, lampu bawah pun boleh main pass beam. Lampu tinggi, lampu rendah. Okay, kita review dari depan. Function Swiss original on off. Okay, sebab dia dah pasang lampu cacing. So first step ataupun second step lah, yang nombor 2, lampu dada dengan lampu cacing nyala. Button merah ni terus boleh main pass beam atas dan bawah sekali jalan. Okay, yang ni untuk second step. Okay, yang atas sekali, yang step yang atas sekali, lampu rendah, button merah boleh main pass beam. Okay, lampu tinggi, lampu rendah, signal jalan macam biasa, kita tukar relay. Alright, mana-mana player Johor Bahru hari ni dengan esok Ahad, Isnin, Selasa 22 sampai 23 yang berminat pasang Y16, Y15 V2 boleh Roger. Assalamualaikum.